So kat sini ada 3 jenis mouse dari Ugreen. Bentuk dan saiz dia pun berlainan. So apa bezanya? Jom kita tengok. Okey, dari segi saiz dia nampak ada beza, tapi sebenarnya waktu pegang memang tak perasan apa. Cuma yang paling besar ni cara pegang dia agak lain sikit, nanti kita tunjuk. Ini yang paling basic yang first saya beli. Tapi dia juga boleh connect dengan USB wireless ataupun Bluetooth. Ini sangat penting sebab MacBook memang tak ada slot USB. So nak tak nak kena connect pakai Bluetooth. So kita tengok yang jenis kedua ni yang paling kerap saya pakai sekarang sebab saiz dia lebih besar sikit. Bagi saya dia lebih sedap dipegang. Dan yang paling penting korang tengok scroller dia jenis yang bersih, lagi premium, lagi sedap waktu scoring. Second point yang saya paling suka mouse ini adalah scroller yang dekat tepi sini. Kalau mouse biasa memang tak ada ini. Yang biasa dekat tengah sini untuk kita scrolling up and down, tapi yang tepi sini untuk kita scroll ke kiri dan kanan. Yang ni memang sesuai dengan orang yang banyak membaca dokumen ataupun yang kita buat editing. Sama juga dia boleh connect dengan Windows ataupun Mac, so memang best lah. Okey, yang ketiga paling besar dan nampak pelik dekat shape dia. Yang ni memang sesuai dengan orang yang memang duduk dekat office, buat kerja banyak dalam komputer. Sebab cara pegang dia buat tangan kita lebih selesa walaupun masa yang sangat-sangat panjang. So inilah dia tiga mouse saya dari Ugreen yang berkualiti tinggi dan sedap diguna. Yang berminat tekan dalam beg kuning order. Kalau ada soalan komen di ruang komen.